Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Apa yang saya boleh bantu awak? Saya nak tanya pasal program yang ada di sini. Nama awak siapa sebenarnya? Nama saya Alia. Alia. Awak datang seorang ke? Saya datang dengan mak saya. Mak saya ada dekat luar. Boleh saya dapatkan keputusan SPM awak? Betul cik. Alia, awak tahu tak keputusan awak ni macam mana? Saya tahu cik. Saya tak cemerlang. Saya dah kecewakan ramai orang. Jangan cakap macam tu. Tapi siapa yang awak rasa paling kecewa? Mak saya. Maaf cik, saya cuma nak dengar. Silakan puan, duduk. Cik, saya tahu keputusan anak saya ni tak baik. Dia ni bukan anak yang malas, cuma lambat. Mak. Saya ni selalu bekerja. Mungkin sebelum ni saya tak ada masa dengan dia. Alia, apa yang awak takut sebenarnya? Saya takut. Kalau saya gagal lagi, saya akan kecewakan mak saya lagi. Alia, Mak tak pernah berhenti berharap. Mak cuma takut kamu akan berhenti mencuba. Puan, ni fail lama saya. Keputusan saya. Keputusan cik lebih rendah daripada saya. Ya, Alia. Dan dulu, mak saya pun teman saya ke kolej. Macam Puan hari ini. Yang buat saya sampai sini bukan keputusan Alia. Tapi ada orang yang tidak pernah tinggalkan saya. Di bengkel elektrik, saya memahami bahawa setiap sambungan ada tanggungjawabnya. Salah buat, risiko menanti. Di depan komputer, kelas AutoCAD, saya belajar menterjemah idea menjadi lukisan teknikal. Garis demi garis, membentuk pemikiran yang lebih sistematik dan tersusun. Hari ini, saya berdiri sebagai pensyarah. Namun semangat sebagai pelajar dulu masih ada. Kerana kami di Kolej Komuniti percaya, tak penting di mana anda bermula, yang penting di mana anda berakhir. Alia, Kolej Komuniti ni bukan tempat orang yang bijak saja, tapi tempat orang yang nak bangkit. Cik, kalau satu hari nanti saya berjaya, Ingat satu perkara, kamu berjaya bukan sebab kamu hebat, tapi sebab kamu tak pernah berhenti berusaha. Hello? Hello, boleh saya bercakap dengan Alia? Ya saya, kenapa ya? Oh Alia, saya nak beritahu permohonan kamu telah pun berjaya. Permohonan? Ya, kan kamu ada minta ke Kolej Komuniti Amat dan Kolej Komuniti Amat telah menawarkan awak untuk sambung belajar di sini. Oh, terima kasih Tuan. Alhamdulillah, tiap malam Mak doakan. Hari ini Allah makbulkan permintaan Mak. Terima kasih Mak sebab selalu doakan saya. Mak tak tinggalkan saya. Ku tertanya apa tujuanku dicipta, untuk apa ku hidup, adakah sia-sia? Lama aku mencari mana hidupku ini. On set, artist ready.
Camera roll. Ready for take. Sabarlah, jangan call lagi. Tuhan tahu kau boleh. Dia mengujimu kerana dia cinta. Cinta, engkau mampu harunginya. Mungkin tak Berjaya, sumpahlah puan. yang aku rasakan. Namun kala sedih dan luka, ku percaya masihlah. Saya takut. Yang penting di mana ada Engkau senyumlah, ada harapan. Percayalah semua baik-baik saja. Engkau senyumlah, ada harapan. Ada harapan. Hatiku perlu tetap, biarpun badai menghampa. Ya Allah, tetapkan hatiku di dalam mata hatimu. Hanya padamu ku ratap, jangan kau azab. Ku harap ku